Kenapa result tak boleh kemas kini? Okey, yang ini berkaitan dengan UP_TVET lagi, dan boleh dikatakan ramai sebenarnya yang nak kemas kini result SPM, ataupun boleh katakan nak kemas kini berkaitan dengan result SPM yang sebenar berada di dalam UP_TVET. Okey, ini untuk jawapan kepada anda yang nak tengok result SPM ataupun kemas kini result SPM dekat UP_TVET. Bantu saya kongsikan video ini kepada ramai lagi orang, supaya adik-adik kita tak adalah orang kata apa, kenapa tak boleh tengok lagi result SPM, kenapa SPM ni tak boleh nak kemas kini dan bantu dekat ruangan komen apa cabaran anda dekat UP_TVET untuk saya bantu, terutamanya adik-adik kita yang berminat dalam bidang kemahiran. Alhamdulillah, saya tengok ramai sebenarnya student-student kita dah aware tentang institusi-institusi kemahiran di TVET ni, di Malaysia ni tuan-puan. Walaupun mereka tahu mereka mungkin tidak dapat keputusan yang cemerlang ataupun tidak dapat memohon program dekat UPU, mereka tahu sekarang dah ada dekat satu lagi peluang untuk mereka apply adalah dekat UP_TVET. Untuk menjawab persoalan ini, hari ini 30 April anda dah boleh tengok keputusan SPM anda di UP_TVET, dan anda tidak perlu kemas kini result SPM anda di dalam UP_TVET sebab automatik result SPM anda akan berada di dalam UP_TVET mengikut nombor geliran anda. So, masa anda isi daftar akaun anda, ada letak nombor IC dan sebagainya, anda tak perlu kemas kini result SPM anda. Terutamanya kepada adik-adik kita yang baru nak apply dan sebagainya, result SPM anda sudah ada dekat dalam UP_TVET. Sebab sebelum ni tak boleh, sebab result SPM anda yang sebenar tak diintegrasi lagi di dalam sistem. Maksudnya KPM tak update lagi kepada semua sistem, dan Alhamdulillah sekarang anda dah boleh result SPM anda dah di-upgrade ataupun diintegrasi dalam sistem. So, cuba tengok sekarang dekat UP_TVET. Tengok ada tak SPM anda dah hadir dah dalam tu. Automatik dah ada result SPM anda yang sebenar. Bantu saya kalau dah ada, komen dah.